Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast kita orang. Apa nama podcast kita? Mia, Anwar? Podcast Sastra SAS. Okay. Yang kami bawakan khas dari The KL Podcast Studio. Yes. Okay. Kenalkan diri dulu lah. Kita mula dari ujung. Siapa tu? Okay. Nama saya Mio Muhammad Firdaus. Boleh panggil Mio saja. Okay. Saya Muhammad Khairul Anwar. Boleh panggil saya Anwar. Saya Nurul Farhana. Boleh panggil Ana. Saya Nurul Amirah. Boleh panggil Mira. Nak panggil Mira Filzah pun on je. Filzah bersama dengan kita. Okay. Untuk tajuk hari ni, podcast kita orang hari ni, kita ada Anwar. Yeah. Kita punya sahabat pakar politik. Tapi kita bukan tema politik lah hari ni. Ujung tu pula Mio, kita ada peminat falsafah. Mungkin kita boleh selit falsafah sikit dalam tajuk kita hari ni. Okay, tajuk hari ni mungkin nampak macam berilmiah sikit lah. Resensi buku karya sastrawan negara. Siapa nak bagi tahu? Cuba bagi tahu. Kita ambil karya sastrawan negara. Siapa dia tu? Okey, kalau kita berbicara mengenai sastrawan negara, untuk saya terfikir satu nama ni. Kemala. So saya mungkin nak tanya dengan Mio. Mio tahu tak Kemala tu siapa? Kalau Mio tak boleh jawab, mungkin kita Amira boleh bantu. Okay, saya kalau ikutkan Kemala ni ialah merupakan nama baru sebenarnya. Yang saya baru kenal sebab saya bukanlah dalam bidang sastra sebenarnya. Okay. Tapi apabila saya membaca pantun dan puisi, saya tahu Kemala rupanya yang menghasilkan pantun atau puisi yang orang kata kita sedap untuk dengar dan kita baca. Dan nama Kemala ni saya tahu adalah Datuk Dr. Ahmad Kamal Abdullah. Kemala tu nama pena lah kan. Kita Kemala kata tu nama pena. Setiap Jadi- sastrawan ni mesti ada nama pena dia kan. Dia akan ada nama pena dia. Supaya dia lebih macam dikenali macam bukan macam panjang sangat nama tu nak ingat kan. Betul. Bila nama pena senang kita nak tahu nama dia siapa. Betul. Aku tahu nama pena je macam kalau pencipta lagu ke pun guna nama, dipanggil nama pena jugalah kan. Ada lagi Macam nama popular lah Ada lagi lebih kurang kan. tambahan mungkin daripada saudari Amira untuk kongsi berkenaan dengan Kemala yang Amira tahu. Okay, Kemala ni lah dari segi pertengahan kehidupan dia lah. Dia ni dulunya seorang editor sastra lah di Dewan Bahasa dan Pustaka. Editor sastra betul. Editor di Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan kemudian lepas dia berkhidmat di BP tu, mungkin dia menyambung pelajaran dia lah di Universiti Malaya. Kalau tak silap saya. Memang Universiti Malaya. Kemudian dia melanjutkan pelajaran dia dekat University of Sorbonne dekat Perancis. Dalam bidang pengajian Islam dan tasawuf. Itu bidang pengajian dia lah. Dia punya kepakaran bidang ni lah. Lepas dia belajar kat Perancis. Jadi kalau kita macam perhatikan dia punya karya-karya tu kan lebih banyak ke arah ni lah Islamik. keislaman, Hanan, Sufisme, Sufi, tasawuf, macam tu lah. Tu yang saya tahu lah. Kau ada Jadi tambahan. saya nak masuk sikit. Sebelum tu, dia dilahirkan di tempat saudara kita ini, Gombak. Di Gombak. ya. lah. Untuk yang Dan, paling penting, saya rasa kalau kita nak tahu, kalau mana yang tak tahu, Kemala ni ataupun Ahmad Kamal Abdullah merupakan penerima anugerah sastrawan negara pada 2011, tahun 2011. Dan dia juga penerima Sea Right Award pada tahun 1986. Mungkin Fahana ada nak cerita sikit penggunaan Kemala lagi sebagai tambahan. Kayaknya dia baru jugalah dapat sebabnya sastrawan negara ni kau tak ramai pun yang dapat. Dan terbaru ni belum ada lagi. Masih dalam pencarian. Siapa penulis-penulis mana yang boleh yang boleh dapat tokoh sastrawan negara tu kan. Sebab dia punya kriteria dia rigid sikit lah. Kalau kita setakat yang kita tengok ni, setakat yang kita tanya-tanya kita punya pensyarah apa semua, dia punya bukan setakat kita kenal penulis-penulis kat luar tu ramai je yang kita tahu buat novel, buat puisi macam tu. Tapi kita tanya kenapa bukan orang-orang yang macam tu yang dapat tokoh sastrawan negara yang seterusnya.
Tapi mungkin dia ada kriteria adalah karya dia tu jenis macam mana, berkait dengan zaman Pemikiran sejarah. Pemikiran dia tu berat lah kalau kita tengok. Ni yang kita nak hari ni kita nak buku apa yang kita nak bedah ni? Okay, kalau kita bercakap pasal buku, saya ada jumpa satu buku yang saya rasakan agak menarik untuk kita kupaskan dan kita bahaskan. Tapi sebelum tu, saya nak bagi laluan iklan sikit. Saya nak berterima kasih kepada penaja kita hari ini, Zeus Coffee, yang telah menaja podcast kami pada hari ini. Lepas ni kalau juga penaja air mineral Cactus. Okay? lepas ni kalau ada next episode ke boleh Lepas ni kalau ada next episode, kita boleh berbincang untuk penaja-penaja lain untuk serta sama kami. Okay, berbalik kepada buku yang kita akan bedah dan kita akan ni lah. Saya ada tertarik pada satu buku ni, iaitu buku berkenaan 1000 pantun puitis mencari diri dan mencari erti. So buku ni adalah himpunan pantun-pantun yang dihasilkan oleh Kemala itu sendiri, yang disusun dan dibukukan. So mungkin saya buka kepada rakan-rakan yang turut telah membedah dan mencari apa hasil yang diperolehi melalui pembacaan 1000 pantun puitis mencari diri dan mencari erti ini. Okay, kita mulakan dengan siapa? Boleh saya mulakan? Mio Okay, Mio dulu Okay, Mio. Okay, tapi sebelum saya masuk lebih mendalam, saya rasakan buku ini lebih banyak menceritakan pengalaman diri saya sendiri juga. Dia lebih berkaitan, kita bila baca kita dapat rasa refleksi. Dia berkait dengan diri kita dia berkait sendiri. dengan diri kita sendiri. Okay. Jadi oleh itulah membuka minda Mata. kita. Buka mata. Kata-kata ni terlalu mendalam. Kenapa kena dengan diri aku kata? Jadi itulah antara tarikan sebenarnya untuk pantun ni. Dia bukan sekadar pantun yang ditulis bersahaja, tetapi dia ada isi message dia. dan ada message. Message tersembunyi lah. Tersembunyi yang kalau siapa yang mengalami nasib macam saya sebagai contoh, ujian hidup. Ujian hidup, saya dulu normal, hidup normal, kemudian kemalangan jalan raya, dan sejak lepas tu ujian hidup saya berubah daripada normal ke menjadi orang kurang upaya, dan kita dapat lihat perbezaan hidup kita pada ketika itu. Jadi dalam pantun ini sedikit sebanyak memberi saya pengajaran dan pelajaran tentang kehidupan. Semangat jugalah. Dia memberi saya semangat juga. Dia banyak berkisahkan kepada konflik dalam kehidupan kita sendirilah kan, betul tak? Betul. Dia kalau rasa ada satu masa tu kita mula rasa hilang semangat. Sebab yelah ujian tu kita tak tentu kan. Setiap orang tu lain-lain. Ujian kita rasa berat, tapi pada orang ada orang yang lagi berat. Ya, betul. Tapi yelah daripada pantun puitis ni dia ada selitnya nasihat lah. Betul. Macam intipati dia tu mengajar kita supaya kena fikirkan satu benda tu mesti akan ada penyelesaian dia yang tersendiri. Setiap masalah mesti ada jalan penyelesaian yang kita tak nampak. Tapi sebenarnya ada. Sebenarnya ada, betul. Dia masa je lah. Masa yang menentukan. Bila kita akan jumpa jalan tu. So kalau kita berbicara dan kita berbincang mengenai ujian dalam kehidupan ni, semua orang dia tak lari daripada ujian dalam kehidupan. Saya sendiri pernah mengalami waktu-waktu sukar dan kegagalan dalam kehidupan. Apa yang penting, apabila kita gagal dalam satu-satu perkara yang kita buat, benda yang paling penting adalah macam mana kita nak bangkit daripada kegagalan kita. Sebab orang yang gagal, dia tidak selamanya gagal apabila dia ada semangat untuk bangkit semula. Pada saya, orang yang pernah merasai kegagalan, apabila ia bangkit untuk kembali berjaya dan
saya yakin dan percaya dia akan lebih berjaya daripada orang yang dah berjaya sebelum ni daripada dia. Itu pandangan saya mengenai tentang ujian dalam kehidupan ni. So ujian ni bukan untuk melemahkan kita, tapi dia mengajar kita untuk bangkit, untuk bangun semula macam mana kita nak hadapi kegagalan tu. Sebab kalau kita menganggap kegagalan tu sebagai kegagalan, so kita takkan ada satu, saya cakap macam ajakan paradigma dalam kita punya kehidupan. Sebab kita pun dah rasa bila gagal, kalau kita tak ada semangat ni, kita dah rasa macam okay dah, aku give up. So sampai tahap tu je lah kita punya ni kan kehidupan. Tapi bila kita ada semangat untuk bangkit daripada kegagalan tu, kita akan jadi insan dan individu yang lebih baik daripada sebelum ini. So kita belajar. Sebab kita belajar daripada kegagalan. Kalau berjaya, kita tak belajar apa-apa. Kita rasa kita dah comfort zone lah. Kita macam, aku okay je dekat sini. Aku berjaya je, aku boleh je. Tapi sebenarnya itu comfort zone lah. Dia kena ada bila gagal, kita macam, kita boleh bangkit 2-3 kali ganda daripada orang yang dah berjaya ni. Saya rasakan kegagalan merupakan guru kepada kejayaan. Saya setuju. Ini falsafah yang sangat menarik. Betul lah. Patut lah. Baru saya jumpa dia punya falsafah tu. Dia nampak baru keluar. Dia dah keluar dah tu. Ada Mira nak sambung apa daripada buku 1000 pantun puitis ni? Okay, dia kata macam dalam puisi ni, dia golakan emosi tu mesti terjadi dalam diri kita, betul tak? Kalau apa-apa jadi, kalau kita gagal, pergolakan emosi tu mesti akan ada, mesti akan terjadi punya. Macam diri saya sendirilah, ni pengalaman saya sendirilah. Golakan emosi tu. Okay, daripada dulu memang nak sangat lah jadi cikgu sangat kan. Banyak kali lah gagal kan. Mula lepas belajar tu, nak masuk belajar, masuk apa? Daripada STPM dulu kan. STPM dulu dah cuba nak masuk saya nak masuk jadi cikgu, nak masuk UPSI. Tak dapat, tak lepas. So gagal lah, saya kecewa kat situ. Pergolakan emosi saya mula terjadi kat situ. Lepas saya tak putus asa. Saya pergi pula minta pula dekat UiTM, nak masuk UiTM, nak masuk belajar bahasa Melayu. Okay, dah dapat lah, alhamdulillah. Lepas tu sambung lagi belajar dekat UM pula. Dah belajar UM tu, hidup saya kat situ dah start dah jadi macam pergolakan emosi saya dah start terjadi dah. Bila mana saya tengok kawan-kawan saya semua lepas habis belajar je, tu sudah ada kerjaya sendiri. Ada yang kerja dengan marah lah, semua ada kerja dengan yang kerja yang secure lah kan. Tapi saya seorang diri duduk, sampai saya fikir-fikir, kenapa aku jadi macam ni? Apa sebenarnya aku nak? Sampailah satu masa tu saya kerja luar pada bidang. Pernah kerja kilang lah apa kan. Tapi bukan saya kata benda tu tak bagus ke apa. Tapi macam hidup saya mula jadi terumbang ambing kat situ. Macam saya dah pergolakan jadi sebab saya dah tak tahu nak buat apa. Tapi kita tak boleh putus asa. Macam dalam pantun puitis Kemala ni sendirilah, dia banyak selitkan nasihat kan. Kita jangan berhenti putus asa terus macam tu. Kita kena fikir sebalik kita nak capai kejayaan tu, ada tangga-tangga yang kita kena daki. Macam tu. Dan akhirnya saya berada kat tempat yang saya patut ada sekarang. Itulah. Rezeki. Ada macam nak cerita lah daripada Anwar tu. Saya rasa perkongsian Amira ni dia sangat menarik sebab berkenaan dengan pergolakan emosi. Kalau saya boleh tanya lagi sikit lah Amira kan, macam mana Amira uruskan pergolakan emosi? Kalau pada saya, kadang-kadang sampai satu tahap, bila terlalu banyak sangat pergolakan emosi yang berlaku dalam diri kita ni, kita akan jadi rasa down. So kita rasa macam patah semangat, putus harapan. So macam mana Mira berlaku untuk diri Amira sendiri, macam mana Mira kekal positif? Kekal positif dengan Mira punya semua rasa tu yang saya cakap tadi. Dia kan nak positif tu, nak jujurnya lah, susah lah untuk saya kan. Sebab apa kita nak tak dapat, apa kita nak tak dapat. Tipu lah kalau kita kata kita boleh positifkan diri sepanjang masa. Mesti ada masa kita down, kita rasa negatif je datang. Tapi macam yang Kemala sendiri anjurkan dalam dia punya pantun kan, kita kena berbalik pada Tuhan. Kita kena fikir, kita ni hidup kat muka bumi ni bukan semata-mata kena ikut apa yang kita nak. Tapi kadang-kadang kita tu tak ada, kita dah ditentukan. Kita hanya
Sebenarnya dia nak bagi yang lagi baik. Tapi betul. waktu tu kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang terbaik untuk diri kita rasa macam apa yang kita nak tu dah baik tapi tak dapat. So kita Sebenarnya down. Ada keindahan yang lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Betul. Itulah sebenarnya apa yang saya baca. Satu lagi tambah sikit. Okay, Sebenarnya wujud tau. Boleh lepas ni boleh Google. Memang ada quarter life crisis tau. Quarter life crisis tu maksud dia memang quarter dia perkiraan dia dalam umur 30, 20 late 20 ke 30 tu memang fasa perubahan daripada awal bukan remaja, awal dewasa ke nak dewasa lah, 30 ke nak masuk dewasa. So waktu tu memang kita rasa macam serba tak cukup ataupun sama ada terlebih cukup. Tapi waktu tu biasanya memang dia tengah mencari jalan hidup dia yang sebenar. Waktu tu umur 28 tu pun satu lagi aku selalu fikir masa umur 25 aku tak sabar nak umur 28, mesti aku dah berjaya. Tapi bila sampai di tahap umur tu rasa macam tak ada pun. So waktu belum lagi. Tapi waktu tu kita tak tahu. Waktu tu kita tak nampak masa depan kan. Jadi kita di tahap tu kita rasa macam aku tak ada apa pun waktu ni. Orang lain waktu ni dah berjaya umur macam ni sama aku dah berjaya, dah ada ni dah ada tu. Aku masih dekat sini. Tapi sebab itulah dia krisis. Mungkin Mio boleh kongsi sikit Mio sebab saya rasa Mio macam ada benda nak cerita. Lepas ada cerita dia. Masuk tu. Bolehlah kongsikan. Malu-malu Bukan saya malu. Saya mendengar dulu cerita orang. Okay. Dengar cerita orang ni kita dapat setiap perspektif hidup manusia. Okay. Jadi setiap manusia ni kita tak hidup di satu jalan yang sama. Okay. Ada orang, saya bagi satu analogi lah mudah. Ada orang nak pergi ke tempat kerja mungkin 5 km. Ada orang 10 km. Ada orang mungkin 100 km untuk sampai ke tempat kerja. Tetapi mencapai satu destinasi sama, itu tempat kerja. Begitulah kehidupan. Kadang kita ada krisis kehidupan ni bukan sebab kita nak benda tu. Tetapi situasi hidup kita ni yang kita rasakan kita ada kekurangan. Apabila kita terlalu membandingkan dengan apa yang kita tiada dengan apa yang orang ada. Betul. Kita selalu melihat ke atas banyak. Untuk bukanlah menyelesaikan masalah krisis kehidupan ni apa. Cuma untuk menyejukkan hati kita sedikit. Sebagai contoh saya kata, kadang-kadang saya mengeluh. Kan? Sebab untuk duduk di KL ni kita faham jam. Jalan jam, jalan sesak. Lepas tu di kawasan Iba menggunakan tangga buat. Jadi pergerakan kita agak terbatas nak kena katil. Rasa penat lah apa kan. Tapi bila kita bawa kereta, kita memandu, berhenti di persimpangan jalan, Tuhan nak tunjuk ada orang lebih susah daripada kau. Ada orang yang naik kerusi roda. Berbanding dengan kita, yang boleh berjalan elok. Jadi situ macam ada terbit rasa bersyukur. Aku patut lebih bersyukur betul. Inilah kehidupan yang kita kena terima. Tuhan kata, kau tak nampak kau nak pergi benda yang terbaik. Ini dah baik, tapi kenapa kau nak yang lebih baik? Kena susun. Jadi hidup ni kita buat saja. Kalau Tuhan kata ingatlah itu mungkin terbaik untuk kita. Terbaik. Betul. Sebab untuk ke depan kita tak tahu apa benda ketidakpastian yang berlaku. Betul. Terima saja. So sekarang ni kalau boleh saya simpulkan, Mia cakap kita jalani apa jalan yang telah terbentang di hadapan kita, apa cabaran dan dugaan yang datang, kita cuba cari jalan penyelesaian yang terbaik. Supaya dugaan-dugaan yang datang ni bukanlah sebagai cabaran sangat pun. Dia sebagai batu loncatan untuk kita lebih ke hadapan pada masa hadapan. Dia ada rahsia Tuhan sebalik. Kalau kita tahu lagu sekarang kan. Rahsia Tuhan. Dah masuk lagu. Kalau korang dengar lagu tu kan, korang hayati betul-betul. Dia ada relate sebenarnya lah. Ada dalam lah tambahan lah. Untuk buku ni, kalau tengok Allahu Akbar, kalau tengok sebab dia terbahagi kepada macam tema-tema lah. Sebab dia mencari diri, mencari erti tu, tema dia agak banyak lah, dalam 10 kan. Dalam 10 tema. Ada mencari diri, mencari kesunyian.
kesunyian dalam diri, Dalam diri. kasih sayang, konflik, menatah cinta. Itu dia punya bahasa puitis dia lah. Kalau ikut bahasa mudah dia, takwil rindu tu maksud dia dirindukan. Sebab ni banyak tentang keislaman, Betul. ketuhanan. Jadi dia rindukan Tuhan. Dia macam mana, yelah manusia kan bila lalai sikit je, dia sebenarnya kita kena mencari balik Tuhan, mencari balik yang utama tu, tiang tu. Bila berlaku je pergolakan emosi, konflik ke apa-apa, kita berbalik kepada Tuhan. Macam saya ada baca yang untuk tema pertama, mencari diri ni. Tadi dah kita borak pasal konflik, lepas tu ujian apa semua. Tapi sebenarnya ada juga kisah pasal perjuangan dan harapan. Maksudnya kita dah buat sesuatu yang kita rasa itu adalah perjuangan kita, sebab itu yang kita perlukan lah. Itu perjuangan kita yang kita berharap pada suatu hari nanti perjuangan kita tu bukanlah dibalas oleh manusia, tapi dibalas oleh Tuhan lah, dibalas oleh apa yang kita dah juangkan sebelum tu. Sama macam apa yang saya pernah ialah beberapa, mungkin orang lain sebelum sambung belajar sekarang ni bekerja, masing-masing bekerja. Tapi saya ada fasa yang kita tak panggil lah menganggur kan. Kita sebab kita seorang isteri dan seorang mak, kita panggil stay at home mom. Tapi waktu tu kita rasa macam ralat sebab satu lagi parents lah. Parents anggap anak aku ni ada degree tapi tak belajar, duduk rumah. Memanglah waktu tu kita cakap nak jaga anak. Tapi sebenarnya dalam hati kita memang kita ralat lah. Aku sebenarnya nak kerja lah. Tapi sebabkan laluan hidup tu sebenarnya dah tentukan macam gitu. Nak kisahkanlah, habis belajar kerja. Habis belajar terus dapat kerja. Alhamdulillah. Intern terus dapat kerja. Orang lain menganggur lagi mencari kerja, tapi saya terus dapat kerja. Tempat yang sama intern, sambung dapat tempat lain. Selama 2-3 tahun macam tu. Lepas tu nak dijadikan cerita, waktu tu media cetak ni mula goyah lah. Macam kita tahu sekitar sebelum 2019 macam tu, kita tahu utusan dah tutup. Jadi waktu tu memang banyak majalah, paper, novel apa semua pun goyah. Kita terberhenti dekat situ, kita punya pekerjaan tu. Jadi balik kampung lah. Sebab waktu tu belum kahwin, jadi parents pun risau. Semua dekat kampung, kita seorang-seorang bekerja belajar dekat KL ni. Jadi balik kampung. Bila balik kampung tahu je lah mula balik nak bekerja tu. Tapi kita teruskan jugalah apa yang kita nak juangkan tu untuk diri sendiri lah. Maksudnya waktu tu kita nak bekerja sebab kita ada latar belakang degree ataupun belajar tu. Jadi macam rugilah kalau sia-siakan. Bagi orang pula, kalau perempuan ni, laki mungkin memang kena kerja lah. Perempuan ni pula ada pendapat, tak apalah, nanti dah kahwin duduk rumah tak apa. Tapi ada macam mak konflik dalam diri kita sendiri lah. Itu masing-masing punya pendapat. Macam mak aku kerja. Mak aku kerja. Jadi nak juga orang lain bekerja. Nak juga anak-anak. Kena pula seorang perempuan. Jadi nak juga anak dia bekerja. Walaupun suami boleh jaga, nak juga bekerja. Tapi waktu tu 2020 PKP pula, lagi susah cari kerja. 2021 kahwin pula, lepas tu mengandung pula. Mana nak kerja masa tu. Tapi aturan tu cantik sebenarnya. Bila fikir balik, dia sebenarnya kita kan manusia. Kita manusia biasa. So kita akan rasa kita bukannya boleh fikir yang macam baik. Kita akan fikir macam mesti ada. Kita akan fikir buruknya kenapa macam ni, kenapa aku macam ni, kenapa aku macam ni. Kita rasa ketidakpuashatian. Selain kita dah dapat yang terbaik yang sebenarnya. Waktu tu, tapi dia bergolak jugalah. Ada masa kita macam, aku dah buat macam ni yang terbaik. Ini laluan aku. Or itu rezeki aku kat sini. Rezeki orang kat situ. Orang tak dapat apa yang aku dapat. Aku tak dapat apa yang orang dapat. Sebenarnya dia sama je. Aku dapat rezeki kat sini, ada anak apa semua. Orang lain belum ada rezeki tu. Tapi dia ada rezeki pekerjaan. Tapi teruskan apa yang kita buat tu, teruskan. Dengan parents tu memang masa tu setahun tu lah lepas bersalin tu memang carilah kerja. Tapi waktu tu kita fikir pula, waktu tu terlalu banyak kes hantar anak pergi taska ni, macam-macam hal. Jadi waktu tu kita rasa trust issue kat situ. So macam aku rela lagi aku tak bekerja, aku sanggup jaga anak aku. Memanglah
hal kewangan apa semua tu memang kita je lah yang tahu, family betul. sendiri je lah yang tahu. Tapi dalam hati tu macam ya Allah, patutlah aku kena kerja apa semua ni. Tapi tak apa, mungkin masa depan nanti ada yang lagi baik. Suami tanya, tapi dia okey tak bekerja, tapi dia tanyalah apa nak apa, nak Kehidupan dia. macam nak business ke kalau tak boleh kerja. Sebab yelah, bila dah lama tak bekerja, sebenarnya bukan je bukan je majikan tak nak ambil dah, tapi sebenarnya diri kita pun sebenarnya dah lose momentum Yeah. diri kita tu dah momentum bekerja. Orang keyakinan satu lagi kita punya nak bekerja tu dah hilang tau. Hilang. Sebab kita dah biasa dekat rumah, bukanlah tak buat apa-apa, tapi kerja di rumah dengan kerja di tempat kerja lain kan. Kita So dah biasa macam dengan rutin yang jadi nak tukar rutin. kepala kita pun macam ada ke orang nak ambil, aku boleh ke kerja. So macam tak yakin dengan diri kita sendiri tak. kita cuba buat bisnes, tapi bisnes pula macam mana kan, macam ni apa banyak nak kena fikir. Lepas tu memang waktu tu bila suami tanya apa perancangan, cakap adalah memang berulang-ulang apa yang keluar dari mulut ni, tak fikir perancangan anak saja. Padahal kita manusia juga. Kita menjaga orang manusia lain, tapi yang ibu ni fikir tak apalah, yang penting anak tu dapat membesar dengan baik. Waktu tu memang fikir tu je. Tak Selalu fikir kalau kita dengar kan, kalau boleh anak aku jangan jadi macam aku. Biasalah kita dengar. Kita tak fikir diri kita dah waktu tu. Sebab tak lantaklah aku tak kerja ke apa ke. Yang penting aku nak besarkan anak aku, dia jadi lagi baik. Tapi yelah, rezeki memang perancangan Tuhan tu cantik, sangat-sangat cantik. Waktu tu anak dah masuk 2 tahun, dah hantar dia ke sekolah dulu, dia masuk play school. Waktu tu pula ada nampak iklan tu pula, iklan untuk sambung belajar, apply. Lepas tu benda tu sangat smooth. Pergi interview, padahal masa tu ikutkan sebelum tu COS ada apply, tapi tak habis, tak lepas. Bukan tak dapat. Tak lepas. Bukan, apply tak habis. Apply tak habis. Masa tu dah isi. Lepas tu macam banyak dalam kita fikir, anak kecil lagi ni, macam mana kalau dapat ni, nak macam mana, siapa nak jaga dia? Tak boleh ni nak hantar pengasuh ni, masih rasa macam tak senang ni, macam mana ni? So macam biarlah, tangguh, tutup dah. Lepas tu tak apalah, macam itulah, tak apalah. Belum masa dia lah kot, nantilah kita fikir anak dulu, fikir laluan dia dulu, dia nak sekolah kat mana, apa semua dulu. Tapi memang betul perancangan tu baik. Jadi seorang guru kita curahkan pula dekat masyarakat, dekat anak-anak kat luar tu. So macam harapnya kita tak tahulah dosa pahala, tapi pahala menjaga anak tu dibalas dengan berjaya je lah. Betul. Di masa depan macam tu lah. Mungkin Mio ada nak tambah sikit ataupun ulas sikit. Kita terbuka kepada Mira juga lepas Mio bagi sedikit pandangan dan pesan. Okay. Panjang lebar ya kita ni. Dan sangat menarik. Sangat menarik. Sebab dia pasal perjuangan harapan ni. Kita dapat lihat satu, orang kata, ibu muda yang orang kata antara konflik, dia nak kerja atau apa kan. Betul. Sebab kita pun orang muda dan bukan mudah. Bukan mudah untuk kita zaman sekarang lah. Zaman sekarang bukan mudah untuk dapat pekerjaan. Tak dapat sesuatu tu kita perlukan banyak usaha. Betul. Yang kadang orang tak nampak, tapi orang tahu kita kena ada hasil. Orang nampak hasil dia. Tapi apa di belakang hasil tu orang tak ada tengok pun. Orang hanya akan tengok apabila kita dapat sesuatu. Mudahnya. Tapi mudah itu bukanlah semudah kita bercakap. Betul. Mudah. Macam sabar. Orang boleh kata, sabarlah. 10 kali sabar orang boleh kata. Betul. Tapi apa kita boleh buat dengan sabar? Satu kali mesti meletup juga. Ya. Sebagai contoh, untuk orang OKU, saya bagi contoh berkaitan dengan saya lah. Tapi saya tengok kawan-kawan saya yang lebih teruk, macam pakai kursi roda apa. Kalaulah orang biasa pergi cakap kita kena sabar dalam hidup. Kalaulah orang yang berkursi roda tu tak sabar dalam hidup, dia tak akan sanggup untuk pergi belajar menggunakan kursi roda yang susah. Saya tengok kesabaran tu dah ada. Dekat tempat Mio ada. Ya, masa di UPM saya sebagai Setiausaha Persatuan OKU. Jadi banyaklah orang OKU yang saya lihat yang lagi teruk daripada saya rasa. Ujiannya. Jadi kita rasa macam ni macam diuji sikit sangat. Tapi kita merintih
mengeluh. Macam kita yang Ya, kita mengeluh. Betul. Okay, faham? Sebab bila saya baca ada satu bahagian pantun tu, Ya. yang saya lihat, saya baca kan. Boleh? Boleh. Beja pelangi bersilang warna, Okay. 7 warna melengkung gunung. Itulah tamsil setia sempurna, dunia akhirat wajib direnung. Dunia akhirat wajib direnung ni bagi saya, kadang kita terlalu mengejar sekarang lah saya lihat. Kita lihat dunia saja. Kejayaan dunia saja. Ya, sebab Betul. kita berada dalam satu situasi, kalau contoh kita keluar pagi, Okay. lepas subuh kita pergi bekerja untuk pergi ke kelas atau tempat kerja. Kita kena masuk sebelum pukul 8 contohnya. Kemudian petang kita balik maghrib. Betul. Kadang dah letih. Tapi kita lupa kadang ada ketika waktu solat itulah waktu kita nak rehat. Ya. Waktu solat, waktu kita yalah nak mengaji ke apa. Sebab kalau kita kejar dunia saja, kita akan meninggalkan akhirat. Betul. Sebab kita akan fikir, letih lah dunia. Dan bila saya baca macam ni, dunia akhirat ni bila kita buat, bukanlah saya kata dunia tu tak penting. Ini benda Cuma, kena seimbangkan. Ya, kena seimbangkan. Okay. Bila kita seimbangkan, okey kita dah buat tu, buat ni, akhirnya kita serahkan kepada Yang Maha Esa. Sebab kadang yalah kita dibelenggu macam Fana, macam Amirah, macam Anwar sendiri kan. Kita dalam hidup memang akan sentiasa dibelenggu. Itu manusia. Sebab kita berada di satu, macam saya kata, jalan ketidakpastian. Kita ada satu ustaz ni kata, manusia selalu overthinking. Yalah. Berfikir berlebihan yang menyebabkan kita sendiri rasa macam aku tak yakin. Tetapi kadang benda tu tak berlaku pun. Betul. Sebab minda kita ni, bila kita terlalu letakkan benda-benda yang tak penting. Nak keluar ni siapa yang nak tengok? Kadang orang tak tengok pun kita. Orang tak tengok, orang tak peduli pun. Orang tengok 1-2 saat, orang lupa dah. Siapa yang tadi tak ada. Jadi bagi saya, selama saya hidup ni, orang nak kata apa, orang nak fikir apa, itu semua Tolak tepi. tolak tepi. Asalkan kita rasa kita berada di jalan yang betul, ikut apa agama kata. Macam dalam pantun ni, lebih pentingkan tentang tasawuf, sufi, kesufian apa. Rasa okey, teruskan. Dan akhirnya bukan kita yang menilai, Tuhan yang akan menilai sama ada kita layak atau tidak. Tuhan akan bantu kalau kita bantu diri kita sendiri. Itu yang perlu. Macam dalam terselit ni hiburan sikit. Tak apa. Sebab Dia tadi santai bagi je. tahu overthinking apa semua. Tapi yalah macam sekali balik kepada kita manusia biasa, tapi macam mana kita mengawal. Dalam kepala kita macam cerita inside out. Ada anxiety punya dalam kepala kita ni. Anxiety tu lah yang main peranan untuk nak overthinking kan kita. Kita belum sampai lagi. Macam tadi kita tak sampai lagi kat sini. Tapi kita dah fikir macam mana ni, macam mana kalau tak jadi ni. Tapi bila dah masuk dah fikir ke duduk, depan. dah start. Okey je. Okey je. Dia macam mana kita nak melawan rasa tu, macam mana kita nak counter balik dan kita nak go for it dan redah Redah dan ingat, Tuhan tak akan ubah seseorang tu, melainkan orang tu ubah diri dia sendiri. Nasib Falsafah seorang lagi tu takkan berubah selagi dia tak ubah diri dia sendiri. Dan kita kena Dah tak ada berapa falsafah dah. Saya rasa macam dah lebih. Satu lagi. Okey. Sambung. Okey. Kita kena ingat, Teruskan. walaupun kita mungkin pernah berada di fasa kegelapan, Okey. lagi dalam hati kita ada cahaya iman, mungkin kita akan pulang semula ke bentuk asal kita. Ya. Itu dapat akhiran yang paling sempurna bagi saya. Mendalam. Tarik nafas berat. Macam kena kat dia sendiri tau. Perbincangan ni, kalau kita tengok pada hari ni, dia sangat menarik. Dia relate sebenarnya. Dia Kita pasal punya kehidupan. walaupun dalam pantun, tapi dia relate dengan kita punya kehidupan. Ya, betul. Sebenarnya. Kalau kita tengok daripada tadi, tak lari. Apa yang disampaikan melalui pantun ni tak lari daripada apa yang berlaku di kehidupan kita. Betul. So, bila saya mengkaji buku ni, saya dapati ada satu tema yang saya rasa saya boleh ambil dan
Uraikan. kongsikan dan uraikan, dan kita mungkin boleh kongsi bersama lah berkenaan dengan pengorbanan dan takdir hidup. Kadang-kadang untuk kita capai sesuatu tu, kita kena korbankan sesuatu. Betul. Kita kalau boleh kita nak semua. Betul. Mungkin contoh kita nakkan kejayaan, Betul. tapi kita terpaksa korbankan masa kita mungkin dengan keluarga kita. Sedangkan kita nak dua-dua. Kita nak jaga keluarga kita, kita nak jaga mungkin kita punya pelajaran ke apa yang kita nak capai ni lah. Tapi kita kena korbankan. Itulah hidup sebenarnya. Betul. Hidup perlukan pengorbanan untuk kita dapatkan sesuatu yang mungkin lebih baik dalam kehidupan kita. So dalam kehidupan kita ni kadang-kadang dalam konsep keluarga ni lah, macam saya sebagai seorang suami dan seorang ayah, kadang-kadang kita pun sedih. Kita kurang masa dengan anak kita, dengan isteri kita. Bila anak kecil pula kan. So bila kita diberikan pelbagai tugasan semua. Sebab pada saya, kita sebelum ni pernah belajar, tapi bila kita masuk semula belajar, so dia macam jadi satu kejutan. Sebab sebelum saya masuk belajar semula ni, saya dah bekerja. So, betul. Nak tukar transisi daripada bekerja untuk belajar semula, dia bukan satu yang mudah. Betul. Jadi belajar full time kat tu. Ya, belajar full time. Kena pergi kelas. Sampai dulu kan. Kita dah selalu kita fikir, pergi kerja 8-5, so dia ada waktu rehat, ada waktu santai. Tapi bila kita belajar semula ni, memang betul ada waktu rehat, ada waktu santai. Tapi dalam masa yang sama, kita kena selesaikan tugasan-tugasan kita. Kadang tugasan tu dia sepanjang masa. Ya, sepanjang masa. Pada mula sampai habis. Kita bukan nak menyalahkan tugasan. Tapi saya nak cerita berkenaan yang pengorbanan kat situ. Pengorbanan di situ. Perubahan tu lah yang kita nak biasakan diri tu. Bila saya nak mengejar sesuatu tu, saya terpaksa macam kadang-kadang masa saya dengan anak saya pun kurang. Betul. So tapi saya jelaskan balik lah kepada isteri saya, ini adalah pengorbanan saya dan ini adalah perjuangan saya. Yang kalau saya cakap dengan isteri saya pun, perjuangan ni bukan untuk orang lain. Betul. Semua adalah untuk dia. Betul. Untuk isteri saya dan untuk anak. Sebab saya nak ubah takdir hidup saya. Betul. Dan keluarga lah. Dan keluarga lah yang paling penting. Sebab takdir hidup kita ni, dia tak statik pada saya. Dia boleh berubah. Cara macam mana nak berubah, kita sendiri yang tentukan perjalanan hidup kita tu. Betul, Tuhan kalau izinkan, so jadilah takdir hidup kita. Kalau kita nak A, mungkin boleh jadi B takdir hidup kita. Dan kadang-kadang tak jadi B pun, jadi kepada C. Betul. Tapi apa yang dah ditakdirkan kat kita, setelah kita berusaha, kita buat sehabis baik, sekiranya tak dapat apa yang kita harapkan, so mungkin itulah takdir Tuhan yang terbaik untuk kita, untuk kehidupan kita. So saya rasa tema dalam pantun ni yang bercerita mengenai pengorbanan dan takdir hidup ni, saya rasa antara rakan-rakan saya mesti ada banyak cerita yang mungkin lebih menarik lagi untuk dikongsikan. Boleh saya tanya pandangan Amira dulu? Boleh. Silakan. Lepas tu baru mungkin Mio ke ada falsafah lagi. Ada. So kita minta falsafah lagi ni. Mira. Dia kalau cerita pasal pengorbanan ni kan, memang betul lah apa yang macam Mio sebagai seorang suami kan, macam bagi situasi kan. Mio, maaf. Saya dah confused. Tadi bagi Mio Anwar. Sorry lah. Kata ya. Macam Anwar lah sebagai seorang suami kan. Tapi situasi saya sebagai seorang isteri, pengorbanan tu memang ada. Setiap kali macam sebelum ni kan, saya dah belajar, lepas tu dah belajar kerja, lepas tu duduk rumah. Rumah kan, lepas PKP tu kan, dah start macam kena buang kan. Lepas tu duduk rumah dah selesa dengan anak. Lepas tu bila fikir, tapi sampai bila nak macam ni kan. Aku kena berkorban juga. Aku tak boleh macam duduk rumah, macam tengok dia macam, memanglah bagus kan rumah tu kan. Tapi kita perlu pengorbanan untuk kita jadikan takdir hidup kita lebih baik. Macam sekarang ni kan, terpaksa berkorban pergi ke kelas, tinggalkan anak daripada pagi, daripada sebelum dia orang tidur, sebelum dia bangun tidur kita dah keluar.
Sampailah petang, barulah kita Betul. jumpa dia. Masa tu memang tak payah cakap lah. Ya. Kadang Sabtu Ahad pun saya terpaksa korbankan. Kadang-kadang Sebab- balik anak dah tidur kan. Ya, kadang anak dah tidur kan. Kesian lah tengok kan. Ya. Itulah pengorbanan dia macam. Tapi bila saya fikir balik, tak apalah ni semua sekejap je. Ya, Kan. Itu bukan lama pun. InsyaAllah nanti ada sinar di sebalik dia tu. Pengorbanan. Demi merubah takdir hidup yang lebih baik. Betul. Kadang saya fikir macam sepatutnya umur macam ni lah kita sepatutnya ada dengan dia kan. Betul. Ya, Macam betul. anak saya seorang 4 tahun, seorang 2 tahun. Hmm. Saya tak ada masa pun macam nak dia kalau cerita pasal anak ni kan macam Jadi sedih kan. dia sedih tau. Tersebab tu ada. Dia macam mungkin nak boleh tambah. Okay, kita tarik nafas dulu. Ada Mio tambah. Ini lah reality Mio. So Mio masih bujang lagi kan. So Ya. kami tunjukkan lah. Inilah pengorbanan seorang ayah, seorang ibu. So kalau Mio mungkin pengorbanan dan takdir hidup ni Dari segi lain. mungkin daripada segi lain dan saya rasa mungkin lagi menarik yang boleh Mio kongsikan. Dia sebenarnya berkaitan dengan takdir hidup kan. Saya tertarik dengan kata daripada Amira dan Anwar. Kita melihat takdir ni kadang takdir itu saja yang kita akan dapat. Kenapa takdir macam ni? Tapi takdir sebenarnya ada dua. Satu yang memang kita akan direzekikan dengan benda tu. Ya. Kita kena ingat. Walaupun kita kadang tak peduli pun dengan benda tu. Ya. Tapi Tuhan akan bagi. Sebab sebelum kita lahir Tuhan dah tetapkan ini rezeki untuk kau. Yang memang tak akan ubah. Tapi satu takdir kita boleh ubah dengan doa, dengan usaha. Ya. Macam tadi Anwar dengan Amira kata kita ada pengorbanan. Kalaulah kita ni jenis yang bukan nak tak suka berusaha. Malas lah aku nak duduk rumah je lah. Bagi contoh macam tu. Selesa dengan apa yang ada. Selesa dengan apa yang kita ada. Jadi kita akan tak ada perubahan dalam hidup. Jadi untuk generasi kita kena ingat apa yang kita buat ni itu yang terbaik. Betul. Takdir, ingat walaupun kadang kita fikir mustahil lah nak dapat benda ni. Tak pernah terfikir. Tetapi saya cuba bagi persoalan di sini. Masa kita berada di sekolah menengah, pernah tak kita terfikir kita akan ada semua ni sekarang? Tak ada. Tak pernah. Sebab Saya tak pernah termimpi tak pernah untuk terfikir, berada di tak pernah tahap terbayang. sekarang ni. Jadi kenapa kita nak takut dengan masa depan? Kita tinggalkan dengan persoalan tu di akhirnya. Jadi akan untuk para pendengar kita lah. Untuk kita renungkan sama-sama. dan selamat beramal. Sama. So jadinya kita mungkin dah sampai ke Ujungnya lah. ujungnya lah. Macam Untuk- banyak lagi nak boleh sembang ni kan. Kalau Kalau kita tengok ikutkan masa dia 1000 pantun ni. Kita berapa Tak pantun habis kita baca lagi. lagi. Berapa je baca. So sangat banyak. Betul. Pengajaran yang sangat banyak. So sebagai penutup kepada diskusi di sesi buku kita ni, saya minta setiap orang bagi Kesimpulannya kesimpulan ringkas lah Pun daripada apa Kata-kata semangat. kata-kata semangat ke nasihat. Amira dulu. Ya, dulu. pada saya kan, apa yang diperkatakan oleh Kemala ni kan, semuanya berkait dengan hidup kita. Memang ada ciri-ciri apa yang diceritakan tu, memang berkait dengan diri kita dan dia berbalik kepada ketuhanan lah. Baik kita seorang Islam, kita ada kepercayaan kita, Tuhan lah tempat kita mengadu, Tuhan lah tempat kita nak menceritakan masalah kita. Walaupun kita rasa berat benda tu, walaupun kita rasa ujian hidup kita terlampau banyak, berbaliklah pada Tuhan. Jangan kita hilang pegangan diri ke apa semua tu, jangan. Itulah pada saya, apa yang disampaikan tu semua berkait dengan apa yang dalam kehidupan kita lah, berkaitan dengan ketuhanan. Itulah ringkasnya lah daripada apa yang saya baca. Fahana? Apa yang sebab tajuknya pun mencari diri, mencari erti. Jadi memang berkisahkan tentang macam mana kita nak cari diri kita, bukan setakat diri kita yang sekarang, tapi diri kita masa hadapan. Di masa hadapan mungkin kita tak boleh tahu pun. Tapi percaya proses tu, percaya dengan kira bersangka baik dengan Allah lah. Itu yang orang selalu ingatkan, bersangka baik dengan Allah. Kita selalu fikir takdir kita setakat itu. Tapi bila kita cuba positifkan dan cuba bersangka baik, sebenarnya takkanlah Allah nak bagi kita perkara yang buruk. So bersangka baik tu akan jumpalah jalan hidup dan takdir hidup kita di kemudian hari tu yang insyaAllah yang baik-baik je lah. Dia agak klise lah kalau kita dengar kan.
Allah tidak akan menguji seorang itu lebih kemampuan Ya, apa. betul. So, saudara Mio, sebelum saya Bagilah falsafah 1-2 sebelum kita kesimpulan tutup. akhir untuk saya tutup kita punya podcast ni. Untuk mencari sebuah permata, No. Okay. kita terpaksa menyelam ke dasar laut. Jadi dalam hidup kita, kadang kita mungkin berada di atas dasar baru. Untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai, kita perlu pengorbanan. Macam kita sebutkan. Jadi pengorbanan itu memakan masa, Betul. memakan tenaga. Dan kita kena ingat, apa yang kita nak capai ni ialah sesuatu yang paling berharga sebenarnya. Jadi gunakan sepenuh tenaga, sepenuh kekuatan. Apa yang boleh capai dengan tekad, ini yang kita nak, ini yang Tuhan dah bagi jalan, teruskan. Dan capailah permata yang berada di dasar laut tu. Saya rasa Tak mudah, nak mudah. Tak senang, nak senang. Tak susah, nak susah. Betul. Kita cuba bagi falsafah juga. Itu juga falsafah. Okay, baiklah. Sebagai penutup, saya tengok daripada buku 1000 pantun puitis mencari diri dan mencari erti ni, saya nampak kebijaksanaan Kamala tu dalam merungkaikan berkenaan dengan persoalan-persoalan hidup, permasalahan, pengorbanan, pergolakan emosi ni semua melalui pantun secara puitis. Dia sangat menarik untuk kalau siapa-siapa yang berpeluang untuk baca. Cuba Sebagai penutup, saya ada satu kata-kata juga. Okey. boleh. Okay, jadilah kita seperti benih yang baik. Dicampak ke laut menjadi pulau, dicampak ke darat menjadi pohon yang berbuah rindang yang mampu memberi manfaat kepada masyarakat, dan kalau yang lebih besar, konsep yang lebih besar, mungkin jadi orang yang lebih baik kepada negara, contohnya. So sekian saja podcast kami. Semoga bermanfaat lah. Semoga mendapat manfaat. Kalau ada salah dan silap, Mohon maaf. mohon maaf. So kalau ada yang rasa nak panggil kami lagi untuk Ya Allah, bestnya. tentang Ulas lagi lebih banyak. Ulas apa-apa saja Ataupun topik. buku-buku lain. Boleh. Kita ada buku dah yang kita tak sabar nak ulas. So, Cuma boleh contact Mio. Kita boleh hubung dengan Mio untuk kita deal. sebelum tu kita mengharapkan ada sponsor lah untuk next episode. Next episode kita minta kalau boleh sponsor Kalau lain pula. ada- Hari ni Zeus Coffee dan I'm the Cactus. Ini disponsor oleh The KL Podcast. So Terima apa kasih. lagi? Itu saja. Saya satu sajalah daripada Saja. saya dan kawan-kawan lah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Sastra. Bye. Sastra. Okay, satu. Okey. Line last. Okay, 1, 2, 3. Sastra.